Hello guys, welcome to Hafiz H Studio. Dalam video tutorial kali ini, aku akan sharekan macam mana cara kita nak cabut airbag ni dan juga kita nak pasang airbag ni. Okey, cara dia mudah dan senang je. Apa yang korang perlukan hanya screwdriver, lepeh. Jangan pakai yang bunga. Kalau pakai yang bunga memang susah. Okey guys, sebelum tu pada korang yang belum tekan button subscribe, tekan dulu button subscribe dan juga tekan button lonceng. Jom aku tunjukkan macam mana cara nak keluarkan airbag. Okey, untuk first kali kita kena standby screwdriver lepeh. Lepas tu dekat sini dia ada 3 lubang. Okey, belah kiri 1. Lepas tu belah kanan ada 1 lubang. Yang ni kita kena cocok. Lepas tu satu lagi belah bawah lah. Okey, belah bawah ni pun ada 1 lagi lubang. Yang ni kita kena cocok guna screwdriver lepeh lah. Okey, untuk first kali kita cocok dulu. Ada lubang belah bawah ni, kita cocok. Okey, belah atas dah keluar. Okey, nampak kan? Dah keluar. Lepas tu kita masukkan belah kanan. Kita masukkan dalam lubang. Lepas tu kita tekan. Dia rasa macam ada spring. Tekan. Okey, nampak kan? Dah keluar. Yang atas dah keluar. Lepas tu satu lagi dekat sini lah. Okey, dekat sini. Di sebelah kiri kita tekan. Okey. Okey, sekarang dah keluar. Okey, kalau tengok kat dalam ni dia ada dia punya wire. Okey, satu wire yang ni. Okey, yang ni cara nak buat keluar ni untuk airbag punya. Cara buat keluar dia kita kena congkil. Okey, congkil ke atas macam ni. Yang ni kalau korang risau, korang boleh cabut bateri dulu lah. Cabut bateri kereta dulu. Okey, dah. Lepas tu kita boleh cabut. Okey, dah. Lepas tu satu lagi dekat dalam ni. Ini yang horn punya. Kita just tekan dan keluarkan. Okey, dah. Okey, untuk tadi kita tekan yang kat sini. Tadi kita tekan yang kat sini. Dan screwdriver ni kat sini. 1, 2 dan dekat sini 1 yang kita tekan. Okey. Okey, kita dah berjaya buat keluar airbag yang ada dekat kereta ni lah. Untuk model lain, untuk Pro 2, cara buka dia lebih kurang sama je. Kalau korang risau nak buka, takut airbag ni terbuka kan, korang boleh je cabut bateri, cabut wire bateri. Lepas tu korang boleh cabut benda ni. Okey, sekarang aku tunjuk macam mana cara nak pasang. Cara nak pasang dia senang je. Sama macam cara kita nak buka. First kali kita akan masukkan wire ni dulu. Okey, kita masukkan wire ni. Okey, masukkan. Okey, dah clip. Lepas tu kita ambil yang airbag punya. Okey, kita masukkan yang airbag punya. Okey, kita just tekan je. Tekan. Lepas tu kita tekan yang warna kuning ni. Okey, dah bunyi klip, dah okey. Lepas tu kita letak. Kemudian kita akan tekan kiri, kanan dan juga bawah. Okey, yang ni horn akan bunyi lah. And then bawah satu lagi. Okey, semua dah masuk. Dah okey. Okey guys, tu je cara dia macam mana korang nak buka airbag dan juga pasang airbag bagi kereta Pro 2. Semoga video ni membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Dan kepada korang yang belum tekan button subscribe, tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Dan kepada korang yang mungkin ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Okey guys, sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.